mulianya hari Arafah sehingga orang yang dia tidak pergi menunaikan haji pun ada peluang untuk mendapat keampunan daripada dosa. Bagaimana dapat penghapusan dosa tersebut? Ia melalui hadis baginda Nabi SAW tentang satu ibadat yang istimewa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berwukuf di Arafah. Apakah dia ibadat tersebut? Itulah dia ibadat puasa. Baginda Nabi SAW menyebutkan puasa pada hari Arafah ia menjadi penghapus dosa pada tahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Hebatnya hari Arafah sehingga kemuliaan itu kan hanya dirasai oleh orang-orang yang menunaikan ibadat haji. Tetapi Allah berikan juga peluang dan kesempatan pada orang-orang yang tidak dapat menunaikan haji mendapat kemuliaan daripada hari Arafah. Itulah dia dengan cara berpuasa. Jadi bagi kita yang tidak dapat menunaikan ibadah haji, jangan lepaskan juga peluang apabila sampai hari 9 Zulhijjah, laksanakanlah ibadah puasa sunat Arafah. Kerana ibadat puasa ini salah satu daripada ibadat yang kata para ulama, pahalanya itu besar, bahkan tanpa batas. Dalam sebuah hadis qudsi, baginda Nabi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah milik aku dan akulah yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Ibadat puasa ni pahalanya tanpa batas. Seberapa banyak Allah nak beri, Allah boleh berikan. Apalagi kalau seseorang itu benar-benar berpuasa kerana Allah pada hari Arafah. Pahalanya bukan sahaja tanpa batas, bahkan dosa-dosanya terampun. Maka kalau kita tidak dapat hadir ke bumi Arafah, sebenarnya masih ada jalan untuk kita dapat kebaikan daripada hari Arafah. Itulah dia ibadat puasa. Jangan kita tinggalkan, juga kita sebarkan juga pada ahli keluarga supaya semuanya mendapat manfaat bersama pada hari yang mulia, hari Arafah 9 Zulhijjah.